Sekarang semua jenis Android boleh share ke iPhone. Sebenarnya kalau nak ikutkan lah kan, Android punya telefon ni nak share gambar video semua, ke iPhone ni agak leceh sikit. Sebab itulah fast forward, kebanyakan brand daripada China, Oppo, Vivo, Xiaomi, Honor, dia develop satu app supaya korang pun boleh share semua segala file, folder, gambar, video ke iPhone, vice versa. Cumanya yang lecehnya dan ramai orang tak minat, you nak kena download apps tu ke dalam korang punya iPhone, barulah korang pun boleh share. But then Google ada improve dia punya quick share pada, tak silap saya, Google Pixel 10. So korang pun boleh guna quick share nak send file, gambar, video tu ke iPhone tanpa perlu download apa-apa app kan. And then sekarang ni 2026, korang mesti dah nampak banyak sangat video S26 series sekarang pun dah terima update untuk quick share, dan korang pun boleh share file-file, gambar, video tu ke iPhone. Nampak gayanya diorang pun nak buat untuk semua jenis Android lah. Cumanya kita nak kena tunggu update tu coming soon. So, apa pendapat korang? Boleh komen.